Hello, Assalamualaikum, welcome to YouTube channel Machine 9. Dim the like, here we go. Alright geng, destinasi seterusnya kita pada kali ini adalah di, kalau korang yang kenal dekat belakang tu menara apa, ini adalah Menara Alostar. So kita sekarang ni dekat Alostar. So kita nak jalan-jalan dekat Alostar ni, tengok mana yang sempat kita pergi. Sebab hari ni pun ada hari kenduri sikit dekat sini. So dalam sampai sini kita pusing-pusing sikit, kita tengok kat sini apa yang ada. Okay, so sekarang first stop, pit stop pertama Menara Alostar. Jom follow Mashi tengok Menara Alostar. Let's go. Guys, kat sini harga dia ada dua yang beza. So kita orang beli yang RM8 punya observation deck. Jom kita tengok dalam. Ambil gambar. Boleh. Okay guys, so kita naik lift. So lift dia boleh nampak luar guys. So siapa-siapa yang gayat macam Mashi, boleh tahan ferry juga lah kat belakang tu. Tinggi guys. Dia kata tingkat 3, tapi tingkat 3 dia bukan macam tingkat 3 shopping mall apa 9. Okay, dah sampai dah observation deck. Let's go tengok macam mana. Okay guys, so sekarang kita dekat pit stop yang kedua, iaitu Kompleks Pekan Rabu. Okay guys, so kalau korang datang Alostar ni, memang tak sah lah kalau korang tak singgah Kompleks Pekan Rabu ni. Ini antara tempat-tempat yang korang wajib singgah. Okay, so siapa yang pernah pergi, okay tak payah lah, boleh skip lah. Tapi siapa yang belum pernah pergi, ini tempat korang kena singgah. Okay, dia jual macam barang-barang, pakaian, apa semualah. Tengok-tengok kat dalam macam mana. Mashi pun first time datang sini. So jom follow Mashi tengok kali ni dekat Pekan Rabu apa yang orang jual kat sini kan. Tak tahu lah berapa habis kali ni. Aduh, jom tengok. guys, so kat Pekan Rabu ni memang diorang dividekan ni lah macam bahagian atas juga bahagian makan makanan, ikan masin apa semua.
ikan bilis, belacan semua bagian atas. Lepas tu bawah sikit dia ada macam kerupuk-kerupuk, kuih kapit, dodol, baulu apa semua lah. Lepas tu belah bawah lagi dia ada jual pakaian pula. Pakaian baju Melayu, jersey, baju-baju kurung semua. So memang diorang dah separate by kategori lah. Okay? So memang masih sarankan kalau datang Pekan Rabu ni untuk beli-beli barang souvenir ataupun barang untuk diri korang sendiri. Okay? So Masih memang suka tempat-tempat macam ni, sebab harga dia antara yang murah compare dengan tempat-tempat lain, right? So sekarang ni kita nak jalan lagi tengok apa lagi damage. Sekarang ni setakat ni damage dah lebih kurang RM100 habis. So kita tengok lagi total RM20 habis. Aduh. Okay guys, so kalau korang datang Pekan Rabu ni korang tak bayar discount tentang makanan. Sini memang ada banyak food court sini. So sini memang korang tengok pekan tu, food court memang ada kat sini. So kalau korang rasa korang macam mana nak keluar tempat lain lah, korang boleh datang sini untuk makan sekali. Okay? So tak bayar discount tentang korang punya makanan. Korang boleh plan korang punya perjalanan korang tentang Pekan Rabu ni sekali-sekali dengan lunch ke, dengan tea time ke, breakfast ke, ikut korang lah. Okay? So sekarang ni kita nak pergi ke next destination. Tengok destination kita kat mana. Let's go. Okay guys, bila korang datang Alostar ni tak salah kalau korang tak try nasi kandar ni kan. Okay, so kalau korang nak try nasi kandar ni, korang boleh try ni nasi kandar Wira, nasi kandar Hishani. Nasi kandar Hishani ni. Okay, tadi batu panjang juga, so korang boleh nampak video lepas ni batu panjang. Dan memang dia punya ni agak menarik lah, korang tengok ni . Okay guys, inilah nasi kandar yang Masih dapat daripada nasi kandar Wira Hishani ni. Okay, so sekarang kita nak try dulu rasa dia macam mana. Okay, so semak biasalah, semak nasi kandar warna hijau lah kat sini. Dah, okay, let's go. Okay geng, so inilah perjalanan Masih kali ni dekat Alostar. Dah kata boleh settle lah kan. Ni pun dah petang ni, sekali lagi Masih nak balik KL lah. So ni destination terakhir Masih adalah Masjid Al-Bukhari. So dekat sini Masih nak jamak dulu semayang apa semua, dan kemudian kita nak gerak balik KL lah. Okay, so Masih boleh cakapkan overall Alostar ni memang banyak tempat korang boleh pergi. Ada lagi banyak muzium padi lah, rumah merdeka, rumah kelahiran Tun Mahathir, apa semua macam-macam lah. Banyak lagi cuma tak sempat kita nak pergi. Mungkin kita pergi next time lah kan, next video ke bila-bila nantilah ada free, right? So for the moment Masih boleh sarankan korang datang Alostar ni untuk jalan-jalan, bawa family, pergi Menara Alostar, Pekan Rabu dan sebagainya. Okay, alright, so jumpa next episode. Assalamualaikum, Masih out, bye bye.